Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak sate grill. So, bahan-bahan dia yang pertama kita kena ada isi ayam. So, isi ayam ni kita akan potong dia panjang-panjang sebab senang nanti nak cucuk dengan lidi, okay? Lepas tu kita ada bawang merah, bawang putih, halia, serai. Okay, kita ada madu sebagai ganti untuk gula sebab tak tahulah, saya lebih suka pakai madu daripada pakai gula. So, ni bahan-bahan perasa dia. So, kita ada kunyit, serbuk cili, serbuk no. Pasti sedap ya kita pakai. Lepas tu kita ada garam. Okay, apa lagi? Jom kita mulakan memasak hari ni. Okay, yang ini bahan-bahan yang untuk dikisar. So, kita dah potong dia siap-siap. Yang ni kita potong dah, serai ni kita dah racik dia. Lepas tu ni halia. So, yang ni bawang putih. Okay, yang ni bawang merah. Okay. Lepas tu apa lagi? Kita nak masuk kat dalam blender. Okay, kita tuangkan air. Setelah dicuci, kita masukkan dalam ni. Lepas tu kita masuk bahan blender tadi. Okay, kita masukkan pula ni bahan-bahan perasa dia. Campur je semua. Tuang semua. Tuang je. Dia sate kalau nak sedap, kita kena banyakkan manis dia. So, kita bubur madu ni lebih. Ke dalam air ayam tu kan, baru sedap sate kita. Okay, ni isi ayam yang kita dah perapkan selama 1 jam. So, kita ambil, letak atas tulang. So, first kita ambil lidi. Cucukkan. Okay, kita ambil isi ayam, kita cucuk dia sinau-sinau macam ni. Kita boleh pusing dia. Okay, masukkan dia macam ni. Rempah dia tu kita boleh pakai untuk perapan lain juga, seperti kita bubur ikan ke, kita perap lah kan dia. So, dia boleh pakai lagi. So, jangan buang bazir kan. So, kita boleh pakai macam kita nak letak hotdog ke, ikan tilapia ke. Okay, kita buat perapan untuk tu. Okay guys, ni dah siap cucuk. So, kita tengok ya. Nampak tak sate kita? Okay, lepas ni kita nak grill dia. So, lepas tu kita boleh makan. Ngam, 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 ngam.
bakar. Okay, macam ni. Bila kita buat sendiri, kita boleh tahu mana sahaja kita nak. Macam kita nak lembut sikit ayam tu, so tak perlulah masak terlalu lama sangat. Macam ni sedap lah, lembut-lembut kan. Untuk orang tua nak makan tak ada gigi tu kan. Kesian tu.